Dan juga bawang goreng. Assalamualaikum. Hari ni Bonda nak masak mi kari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bumbu mi kari, bawang merah, bawang putih, halia dan juga lada kering. Air blender kita guna air asam jawa. Bahan-bahan siap di blender dan minyak goreng secukupnya untuk tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan dulu sampai dia pecah minyak ya. Ini belum pecah minyak, kita kacau-kacau lagi. Bumbunya dah pecah minyak ya, dah macam ni. Minyak dia dah berasinan dengan rempah dia, ni namanya dah pecah minyak. So kita boleh masukkan serbuk kari babas. Bonda guna serbuk kari babas ekstra pedas. Kita masukkan semua. Ini guna berapa setengah kilo kot. Satu paket macam ni kita habiskan. Anggaran berapa gram? 250 gram. Okey. Tak sampai setengah kilo. Kita kacau-kacau sampai dia punya paste pecah minyak lagi. Macam dah berasingan macam ni. Nanti okey, paste sudah jadi. Dah macam ni kira dah boleh matikan api ya sahabat Guna api kecil. Takut angus. Macam ni. Ni dia dah boleh matikan api. Untuk dia punya isi kerang, tahu, kerang dengan biscuit, fishball di dalamnya ni. Biscuit, fishball semua ada. Dan last sekali kita masukkan udang. Okey, lepas tu kita ambil santan. Okay, Bonda guna 2 kilo santan. Kita masukkan dalam sini. Untuk elakkan pekat, kita tambah lagi air. Okey, santan pun dah panas atau dah masak. Kita masukkan bumbu kari. Kita masukkan semua. Kita masukkan garam. Rasa jika anda suka, kalau tak suka boleh skip, lagi sikit saja. Kacau-kacau terus, jangan biarkan santan pecah sampai dia mendidih. Gula, garam, perasa secukupnya. Dah mendidih dan boleh matikan api. Okey, last kita masukkan daun sup. Juga bawang goreng. Kari mi by Dapur Bonda siap untuk dihidang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Mi kari by Dapur Bonda ready to eat. Ready to mangan. Banyaknya buah aku. Ada muka. Dia makan banyak-banyak. Cepat duduk. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan hati maha razaqna. Amin. Banyaknya.